sepanjang I bela kucing, bila I cakap I nak buang kucing, I tak pernah ada perasaan betul-betul nak buang. Tapi yang ni, memang I dah hilang sabar. I rasa nak buang dia setiap hari. Sejak I ada anak, dia rasa macam dia tak cukup kasih sayang. And dia nak berkepit dengan I atau suami I 24 jam. Kalau dia tak nampak salah seorang, dia jadi gila. So kalau suami I tak dekat rumah, dia akan meow non-stop. Suami I dekat situ, I dekat sini. Tahu tak dia nak selamatkan siapa? Baby I. Oh, sebabkan kau lah anak aku tak tidur lena, tu tak? Ya Allah. Malik tak perlukan Kabi selamatkan dia. Umur anak I dah 4 bulan. So, you bayangkan 4 bulan dah I hadap kucing meroyan setiap hari depan pintu. Pagi bising. Pukul 4 pagi bising. Miau macam kena dera. I tak fahamnya sebelum I ada anak tak ada pun macam ni. Dan dia ni kucing paling low IQ dalam rumah ni. Sebab apa? I marah lah, I geram, I nasihat dia macam mana. Dia tak dengar. Bila I tegur kat dia, Gaby, jangan nakal-nakal. Jangan bising-bising. Mama tengah tidur kat bilik ni. Pukul 3 pagi janganlah bising-bising. 2 minit je diam. Lepas tu, sambung balik mengiau macam orang gila. Bila bawa pergi vet, dia sihat. Sihat walafiat. Tak ada sakit. Dia tak ada sakit. I yang sakit telinga hari-hari. Korang ada tak kucing perangai macam I ni? Cuba share apa yang korang buat nak bagi dia stop.